5 cara selamat pelajar sekolah gunakan media sosial. Anak-anak kita bukan tak pandai guna media sosial, tapi mereka tak tahu bahaya yang bersembunyi di sebalik scroll. Kandungan 18 tahun ke atas, mesej lucah dan pemangsa seksual, semua ni boleh muncul tanpa mereka sedar. Mak ayah, guru dan pelajar semua kena ambil tahu. Dunia digital ni bukan taman permainan yang selamat. Jadi, ini 5 cara nak pastikan pelajar sekolah guna media sosial dengan selamat. Pertama, aktifkan kawalan ibu bapa, parental control. Guna setting di telefon atau aplikasi khas untuk tapis kandungan lucah, ganas dan terlarang. Ia langkah asas tapi sangat penting. Terbaik, mak ayah duduk bersama melihat aktiviti anak depan skrin. Kedua, jangan biar akaun sosial anak terbuka kepada umum. Ajar mereka tetapkan akaun kepada private supaya orang luar tak boleh stalk, komen atau mesej sesuka hati. Ketiga, jangan kongsi lokasi dan maklumat peribadi. Pemangsa seksual suka jejak mangsa melalui info kecil. Sekolah mana, tempat lepak mana, semua tu bahaya. Keempat, biasakan anak lapor bila terima mesej pelik. Kalau ada orang ajak sembang pelik-pelik atau minta gambar, ajar mereka jangan balas. Terus tangkap layar dan beritahu ibu bapa atau guru. Kelima, ajar nilai diri dan maruah sejak awal. Bila anak tahu harga diri mereka tinggi, mereka tak mudah terpedaya dengan pujian, love emoji atau janji-janji manis. Media sosial bukan musuh, tapi kalau dibiarkan tanpa kawalan, ia jadi pintu neraka bagi anak-anak kita. Lindungi mereka hari ini sebelum dunia maya menelan mereka hidup-hidup.